Untuk warna ini saya boleh pastikan dekat Malaysia kemungkinan besar satu sahaja. Mari kita tengok apa color dia. Tengok dekat sikit. Kalau ada pun nampak dia seakan sahaja, dia tidak mungkin akan sama. Sebab ini bukan color standard. Ini untuk Nora Shikin Buah Musang Kelantan. Nanti last kita tengoklah apa color dia. Hanya silver kan dekat dalam. Ibu ketiga, warna hitam. Cuba tengok dulu, teka dulu apa color dia. 3 liter Ni dah sampai color apa? Dah sampai color apa? Biru. Metalik dia terang, lepas tu metalik dia halus. Color code dekat sini. Putih pun ada. Kalau lawa bagi tahu ataupun Roger. Okey, kita tengok color sekarang. Buah Musang Kelantan. Untuk Nora Shikin punya. Okey, sekarang tengok keadaan dia ada sikit macam frozen blue. Biru muda. Color code 8221K. Kenapa susah nak jumpa? Sebab ini ialah color Plankton. Ini bukan color standard. Okay, kita tengok metalik dia. Tengok biru dia. Nampak tak? Dia lebih shining. Lepas tu dia halus. Lawa tak?